Alright, untuk korang yang tengah cari setup pancing bottom nak pakai multiplier guys, hari ni aku ada buat dua setup bottom pen multiplier yang selalu aku buat sebelum-sebelum ni. Dekat sini kita ada pen warfare dengan juga pen squall guys. Kalau korang nak size biasa-biasa, tak nak besar, tak nak kecil sangat, korang boleh ambil warfare size 15 ni. Kalau korang nak besar, nak main batu-batu berat, boleh ambil squall size 20 ni. Jadi dekat sini, dalam set ni korang boleh baca dekat sini lah, aku dah siap tulis. Korang akan dapat mesin dengan rod. Mesin korang boleh pilih pen warfare 15 ataupun pen squall size 20. Untuk rod pula guys, rod pun ada dua spek. Rod Daiwa Seagate SJ ni dia ada PE3 dan juga PE4. Kalau kata korang main korang punya batu tu lebih kurang bawah 280 gram, korang boleh ambil PE4. Kalau korang pakai batu bawah 180 gram, contoh batu 5, batu 6, korang boleh ambil PE3. Jadi dekat sini, rod ni dua-dua one piece guys. Dua-dua one piece, dan harga aku dah siap tulis dekat bawah ni. Kita ada pen warfare 15, harga dia 650, pen squall 20L, harga dia 810. Harga korang boleh DM lah. Korang boleh DM. Kalau korang nak datang kedai pun boleh, alamat dekat atas tu guys. Orchid Tackle Kelang Selangor guys. Kalau korang nak kita orang post pun boleh, tak ada masalah. Jadi untuk mesin korang boleh tengok dekat sini. Kalau korang first time nak pakai multiplier, ni guys, kayuhan kiri ada siap line guide, tak payah nak susun-susun tali. Ni dia punya lever lah. Kalau korang nak turun dia punya batu, just tarik ke belakang. Free spool tu. Buat tu free spool. Ada sama macam pakai BC. Yang ini tepi ni bentuk star ni, ini dia punya drag. Ni dia punya button alarm. Kalau korang pusing ataupun strike, dia akan bunyi bising lah tepi ni. Kalau nak off pun boleh. Yang ini pen warfare. Pen squall pun sama juga, lebih kurang je guys. Yang ini free spool ni korang tarik belakang kalau nak drop batu. Ada siap line guard. Ni pun ada button alarm. Yang ini besar sikit lah. Kalau kata nak main heavy sikit, yang ini sesuai. Pair dengan Daiwa Seagate PE4. Jadi dua-dua mesin memang cantik, memang lawa. Yang paling latest ni guys, pen warfare. Jadi kalau korang berminat dengan salah satu set yang aku dah buat ni, korang boleh screenshot, ambil gambar whiteboard ni, PM kita sekarang, ataupun terus datang kedai kita dekat Orchid Tackle Kelang Selangor, alamat dekat atas. Berminat korang DM je. Dengan satu butang je guys, aku dah boleh tahu dah tali Yamato ni okey ke tak okey. Ini mesin test tali. Kita tiap-tiap minggu test tali Yamato nak bagi korang full performance. Jadi guys, tali Yamato ni dia lembut dan licin. Dia memang number one lah. Sebab sekarang mesin memang sangat lembut guys. Dan kekuatan dia guys, Yamato punya tali ni, untuk 20 LB, ikan seberat 20 kilo ke bawah dia boleh tarik. Sama dengan LB-LB yang lain. Dan untuk ketahanan dia guys, 5 hingga 10 tahun. 5 hingga 10 tahun korang boleh pakai tali Yamato.